การเล่านิทานอาจจะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่ การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมลายูชุดนี้จัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศมามังกรชัยศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมลายูณพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพ.ศ. 2568Bagi Mak Musa Mak Ayah. Kita dengan bagi pula. Bagi Mak Ayah dengan bagi Mak Musa dengan Mak Ayah. Ada satu tempat zaman dulu itu ni. Ya ke kampung itu ni ya buat rumah dok ke dalam tanjung itu ya. Buat rumah dok tepi-tepi dusun itu. Dah. Ada sebuah rumah tua ya tu. Bo kata pihak marah ni. Oh ya boleh batai kayu sebatai rek klik mai rumah salah je nak buat perahu. Dah. Oh ya buklek di rumah tu ya tak sana batai kayu lapik batai kayu pada tepi rumah ya tu lah. Duk tepi rumah ya tu. Rumah zaman itu ni ada ya rumah tinggi naik, ada bawah rumah, ada panggal kayu pi ya lek belakang rumah tu buat panggal labu. Ya rumah itu ya ada tangga, ada jemur naik lagu tu. Rumah yang itu ya ada buat tanah pengalan ni. Baru rumah itu ni ada perah ye pola. Pah ye. Tu di rumah tu satu hari tu rumah tu dah takai kong tu. Ibu ianya beranak, tetah anak tu baik. Tetah anak tu baik tu. Ibu ia pun buat turun anak dia lah. Buat turun kodok kaca makan panggil kuk anak ia pun turun ibu. Panggil kuk turun ibu. Ibu ia dengan anak ia saat ni tu. Faham? Do lagu tu lebih kurang seminggu lah. Tuai apa dok takai perahu kekong. Pada satu hari saat ni tu. Dia dalam tanyung le dusun saat ni tu ya ada lah ibu Musa galau. Ekor ya kelai itu. Tu dia. Ibu Musa pun kata dok bunyi suara menakai perahu tu. Hujan barat pun nak mari dah. Ibu Musa tak nampak kena kita tengok ke rumah remah tu. Dok bunyi nekong ni. 26 Kalau tak kira perahu boleh minta tata-tata kayu kelewat pingat pi sejuk hujan kata. Mak Musa kata. Mak Musa pun jalan ngengang pergi tengok lah kau tempat suara dia duk bunyi tu. Dia duk tepi dusun ni tu, tengok pergi ke rumah dia tu. Nampak tuai takai perahu. Tata tu tamu-tamu lah tata tu. Tengok pergi pula tu. Nampak ibu dia duk jauh duk buat anak. Mak Musa kata, tak ada apa. Nampak lagi minta tatap perahu dia tu dulu, apa. Ya pun jalan, ngengang gitu. Tanya Datuk tu. Cek, kata. Mau minta tatap perahu sikit boleh ke tak? Nampak kelek buat pingat api, ya, sejuk, ke hujan. Cek, tak boleh, Payah tak lagi tu, mau nak remek sok mo deh.
Dia mau tak ada mau mari mek lah tata ni. Cai tu tak ada apa mek Ya pun mek tata sikit kelai ji. Ya dak mikir dah nuak gumano ya tak nak boleh hijak. Anak ye ni ada. Makin ye. Tapi yang minta tata kok chat tu tak ni. Ya nak tipu ya. Ya dah sungguh ya nak anak ye nung. Ya pun minta tata lagi. Ni buh ye anak ye ya pun. Duk cari makan kuk anak itu lagi bunyi kuk anak itu lagi. Mak usah ni tu duk nusuk tepi hutan lah. Bo kata mak ye mari kerkat ya. Ya bawa pai tanya ya. Tak apa nak tanya mak ye dah. Ya nak tekan lalu takut ye kiuk. Ya tanya. Mak ye. Mundak tidur mana ya ta? Mak ye ta aku ni kan datang pagar labu ya ta. Dok ya ke mak saya. Mak saya tak faham tak sejuk ke tidak tak pagar labu. Mak ye tak tidak tak pagar labu. Tak sejuk ya ta boleh nusuk belah-belah dang. Faham mu apa mak saya? Mak ye tanya. Aku main baik tatap perahu ya tahu ingat pi. Saya tak nanti lah malam ni. Aku lagi hijak mau ye di anak ye di pagar labu pak ye tidur. Tu. Ya. Bawa kata gelap masuk malam kak. Mak saya pun ngakak ngengau gitu. Tengok di pagar labu tu. Mak saya duk cari. Tak temu. Ya mak ye. Padahal bo mak ye yak ke mak saya lepas tu kata nak tidur pagar labu tu. Ya ajak ku enak ya. Nak dia tidur dek tapala tangga di jemurah rumah tua ya. Mak Musa ke cari pagar labu. Mak ye tidur pala tangga tak temu mak Musa. Ya mai saya cakap anak dia tidur tapala tangga tu. Mak Musa dia cari pagar labu tu. Cari tak temu. Mak Musa pun kelai. Okey. Bo kata curah pagi sak. Moh ya panggil nak ya kuku nak cari kacang makan keliling rumah tu lah. Tu ya pun tak ke pun kekong. Mak saya ngakak ngengau mari. Dok ya tu moh ya anak ya ni. Do tengok moh ya pun panggil nak ya kacang makan tepi rumah tu. Tuai pun tak takip kau. Mak saya pun ngakak ngengau mari. Amai minta tata di tuai rumah cai minta tata pula weh. Nak ingat pi malam hari cai tak mai amai tata pun lagi ya bang. Bo kata tuai tak ada tanya ya pula dah. Moh ye. Semalam mu tidur mana ya tu? Aku pergi cari mu beli dengan tepung. Nak pergi makan teh di pagar labu mu. Tak ada ya tu. Aku cari tak temu. Mak ye ada sok relati ya ta. Mak usai pergi sungguh ya tu. Ya boyak ya ta. Semalam ni aku tidur tak pala tangga ya tu. Oleh ku kelek itu jamu pe malah nak pergi pagar labu nak hidup tak pala tangga ya tu. Itu ke? Oh, nak tu. Itu. Ada apa ya tu? Faham ya tanya mana? Ni hidup mek tata ni. Wak ingat api kat sejuk ya tu, je.
Oh, kelik gi apa tak berani buat apa takut tuai perahu tengok. Tu dia temu dengan Mohye pula tu. Dia tanya Mohye pula dah. Mohye. Pas malam ni mu nak tidur mana? Mohye kata, malam ni kelak tidur pagar labu. Ya ta. Malam tidur pada tangga dah. Mohye royak kok Mak Musai. Tak sungguh ke dak Mohye mu ni. Semalam aku cari dari pagar labu mu tak ada. Mohye kata, sungguh aku nak tidur situ mu pun tengok atas tahi aku duduk di bawah tu. Mak Musai pun kata, sungguh deh. Tak apa je kan. Mak Musai pun duk mikir nak buat lagu mana dia kata. Mohye ni tak jauh dah ni dia tanya tempat tidur ini ni. Mak Musai kata. Mohye pun bo kata masuk gelap lagi tu. Buat lagu mana? Ya pun dicari tempat tidur baru. Nak tidur di atas pagar kayu pi. Ya orang zaman dulu ni, ya ada pagar kayu pi. Dia mau tak ada nak ngagas pengalan ni. Dia mau kerak-kerak kayu kering ke panggang naik dah. Wah, jadi pagar ada teduh lah atas kayu. Tudung kayu pi dah kat basah. Ibu ye pun nak panggil nak ya nak di atas pagar kayu pi lah malam tu. Mohye bo kata gelak lah. Mak Musai pun ngakok ngengau lagi. Cari Mohye lah. Tengok tapal tangga tak ada. Ngakok ngengau lagi pak pagar labu. Tengok tak pagar labu pun tak ada. Siap kata. Mohye ni tidur mana pelodoh kata. Tak ada, saya tak temu. Cari kok tangga, kok boleh cari kata pagar labu, selok kok wadang labu, tak ada. Itu tak temu aku malam ni. Kelak lu, kata lah mutuai khabar. Mak Musai pun kelak ngakok ngengang, kelak masuk le dusau lah. Ya terteh weh, mangah ye ni. Di mana kata. Mak Musai pun ngata agak cari Mohye tidur. Bo kata lek pagi isak tu pula. Sepuluh semua lah Mohye pun. 3 pagi ke. Panggil anak ya kok. Anak ya pun turun pergi cari duk patut makan upai kok mak ya duk kacau bla-bla. Tak ngajah lah dengan mak ya dengan anak ya tu. Cari duk cari makan itulah. Duk tak lama. Mungsa pun ngakok ngengau tu baik. Tu ya pun takip perahu lagi lah perahu gua tak mudah perahu ya. Banyak hari juga namanya sudah ya wak kayu batai tu. Enggak dulu ya wak perahu kayu, tak ada main perahu fiber pelan ni. Dia pakai perahu sebatai tu. Kalau pakai perahu kayu tu. Mohye pun tu, Mak Musai pun tu baik mari. Tengok nampak Mohye, tanya Mohye lalu. Mohye. Semalam mu tidur mana Mohye? Pergi cari mu tak temu aku ni kah? Bibik dengan tepung sekuk lah pergi. Lagi yang kata mu. Mohye kata, semalam hujan bupih-bupih. Ada nak tidur tak tak pakai labu. Koyak di mu malam. Nyanyi kat aku enak je tak. Aku nak pergi tidur di pagar kayu pi kata. Mohye kata sungguh hujan-hujan mai tidur atas pagar labu itu mau perut kata. Benar dah mai tidur pagar kayu pi. Mak Musai punya buat baik lagi. Dah dia nak terking lalu muka tuai dah. Lepas tu
Mak dia tanya tu apa mu ya? Apa mak Musa? Bodoh mai hujan ni ambil tata kayu ni kelewat pinyak pi kata. Tidur sedap sikit, tak sejuk sangat ya tu. Itu kan. Tak apa tu kan. Lepas ni tanya mak dia pula dah. Mak dia. Pas malam ni mulut tidur mana? Mak dia kata kalau tak ada itu apa ke aku ke para labu tu lah dia kata. Koyak aku mak Musa. Mak Musa tahu tak apa hari tu tak capai bawa kaki aku pergi. Mak Musa pun kata gelak malam lagi ya. Ngakok ngengau tu baik lah. Koyak menete tu baik lagi. Gi tengok dia tak perlu tangga. Tak ada. Gi tengok dia tak pagar labu pun tak ada. Gi tengok dia tak pagar kayu api pun tak ada. Sudah ya tak. Mak dia ni tidur mana pula ya tak ni. Semua dah tidur puk ni ya. Tik-tik puruk do ni. Mak saya tak. Padahal mak dia tahu dah. Ya tak sudah tak boleh tidur. Dah tak pakai labu tak perlu tangga. Kau nak tahan kayu pi ni. Ya tak. Ya buat apa? Mak dia buat masuk anak dia. Dia tidur bawah perahu. Buat enak perahu. Dia mau ukuk nak takir dia. Nak tak panggal. Mak dia pun dia naik nusuk. Anak dia di atas panggal tu lah. Mak Musa cari tak temu. Cari tak temu Mak Musa. Cerah. Mak Musa pun kat nak cerah tu ngakak ngengang kelak je. Mak dia pun kata cerah kat. Turun saya makan lah buat anak dia. Buat turun hidup panggil anak dia kuk cari makan kat tepi rumah itu je. Kuk cari makan anak dia turun mak dia kong turun lagi. Lagu tu tak kira berapa lagi. Jatuh hari tu ya. Anak ayah seekor tu nyegi kok suku dengan ibu. Tak turut ibu. Tak ada dok sekali ibu dok. Yogi kok birah hotel sok raya seekor ya. Mak Musa dia nanti dah. Mak Musa nak tapa ambil selalu. Ya takut tuai ya tahu. Buat apa yang tanya anak ayah. Anak ayah. Semalam mu tidur mana? Dia kata. Dia tipu tanya anak dia lah. Anak dia tu semalam tidur buah perut perahu. Dia kata. Mek ajak tidur buah perut perahu. Mak Musa kata itu kan? Tak apa itu kan. Mak Musa pun tak ada buat apa lagi. Aku tu tahu. Anak dia pun bawa mak dia panggil kong. Ngateng teng cari mak dia lah. Dia makan tu. Anak dia saat ni tu dia terlupa nak oyak kat mak dia. Kata dia temu dengan mak Musa. Tak ada oyak juga. Ke mak dia kata temu mak Musa. Mak dia pun dia cari makan. Dia sok dah hati dia saat ni tu. Kata gini tak ada mak Musa tak nak tubik mari ni. Sebab nak temu mak Musa hari-hari. Ya apa? Kata gelak mari ke. Mak dia pun ajak anak dia lah kelak nak pergi tidur. Mak dia kata malam ni nak pergi tidur mana dia kata. Kepala tangga Mak Musa tahu dah.
Paruh labu pun ya tahu dah. Paruh kayu pi pun ya tahu dah. So ada ya tahu mak saya tak tahu lagi. Puak perahu ya tak apa kita tidak malas. Ya pojok ku enak ya lah teh. Jadi atas puak kita. Jadi tidur puak perahu mula. Sedap hidup malam tak ada panas pun, tak ada berangin. Tak ada berangin pun, tak ada sejuk pun ya tu. Hujan pun tak rasa. Mau ya duk pakaknya anak ya. Anak ya seekor tu pun tak ada teringat. Jadi terlupa, tak ada royak ke mak ya dak. Atau mak musai tanya ya dah tak nak tidur mana. Anak ya pun tua mak ya. Nah, ye tidur dah tahap panggil perahu lah. Perahu duk tukuk tu. Duk situ kan. Bo kata molek lah kan. Mak musai pun ngakok ngengau lagi. Jepak ngakok masuk lagi. Bo sampai perahu. Ya Allah tangi masuk. Tak temu dengan moh ye duk canggung sogi moh ye ketok tuwe yo kejuk suara ketok moh ye amai bede proning cagak pitu nate tengok mak musai duk di perahu bede bai kena mak musai mati atu tu sampai Rusia gapo-gapo tak boleh duk royak kat orang hak kita tak kenal sungguh. Bagi ni royak atau kita jangan royak Rusia kita pada orang hak kita tak kenal. Nah, kena royak orang nak buat kau kita. Rusia kita tu kena senyap kat kita ya. Kena dengar gitu royak. Tu. Habis bagi mak musai.